Hello everyone, welcome to my Hamba channel. Today kita nak bawa korang pergi ke camping di Jeli selama 2 hari 1 malam. So this is my camping vlog. Perjalanan lebih kurang sejam daripada Pasir Mas nak ke Jeli. Cuaca alhamdulillah sangat cantik. Tak sabar nak sampai campsite. So yang joint trip kali ni, me, my husband, my 2 daughters, my mum, my sister and abang ipar. My mum tidur dalam kemah saya memandangkan saiz kemah saya tu lebih besar. Untuk menu for the first day, kita orang masak lemak cili api, pucuk ubi kayu and ikan rebus goreng. First, ikan ni mak saya akan rebus dahulu and then goreng. Kalau korang nak cuba rasa menu macam ni, bolehlah Google ataupun cari resepi ikan rebus Kelantan, lepas tu goreng. Ini merupakan menu favourite saya lah, sangat-sangat sedap. So siap, inilah menu dia. Waktu ni hujan turun dengan sangat lebat. Tempias air hujan masuk ke dalam kemah, so saya pun decide nak tutup lah. Hujan, so kita nak tutup. Walaupun kita sedang berseronok camping, solat tetap jangan ditinggalkan. Indah sebenarnya bila kita solat di tengah alam. Rasa lebih dekat dengan Allah. Tenang, dengan angin, pokok-pokok dan langit yang luas menjadi saksi. Tak lama pun, kejap je. So, di mana pun kita berada, solatlah kerana solat mengikat hati kita dengan Maha Pencipta. Betul depan tapak camping ni, dia ada sungai kecil yang kita boleh mandi-manda. Sangat privacy, tak ada orang pun waktu ni. Memang dia dah sediakan life jacket pelampung. So selepas mandi-manda, saya hias kemah sikit-sikit, pasang lampu, nak bagi vibe cozy dan selesa. Bagi feeling rasa macam kat dalam rumah walaupun tengah camping. Sejuk-sejuk lepas berenang tadi, saya buatkan hot coffee.
So saya tak nak bagi anak-anak saya ni bosan. Waktu camping saya print out beberapa aktiviti untuk mereka buat di dalam kemah. So sambil camping sambil belajar. Okay, korang nak tahu tak, waktu ni ada kejadian yang tak dijangka berlaku. Sebelum ni saya dengar cerita orang dan tengok dalam TV je, tapi kali ni betul-betul terjadi depan mata saya. Tiba-tiba saya dengar orang menjerit. Saya ingatkan ada orang tu gaduh. Hop, hop, bunyi macam tu. Kemudian saya terus keluar kemah nak tengoklah apa yang berlaku. Saya terkejut sampai shaking. Tengok ada seorang pakcik dengan anaknya ni sedang tenggelam timbul. Mereka tengah lemas. Lepas tu semasa kepala pakcik tu timbul, dia sempat jerit, tolong, tolong. Kemudian dia tenggelam balik. Mujurlah ada seorang pakcik yang jaga tempat ni ada berdekatan tu. Pakcik tu berenang selamatkan anak kecil dan bagi pelampung ada pakcik yang lemas tu. Alhamdulillah, dua-dua selamat. Korang nampak tak? Satu lampu kuning, lepas tu satu lagi lampu warna-warni. Saya tu salah beli geram betul lah. Saya ingatkan semua kuning. Saya pun ambil lah. Rupa-rupanya ada warna merah, warna-warni. Geram betul lah. Senja mula berlabuh. Langit jingga perlahan jadi gelap. Angin hening menyapa. Dalam suasana damai, kami berhenti seketika. Solat. Lalu alunan suci Al-Quran bergema lembut di tengah alam. Indahnya rasa dekat dengan Allah, dekat dengan jiwa. Dinner pula, kita orang masak bihun and then buat barbecue. Momen macam ni merupakan salah satu momen yang semestinya kita akan ingat. Rugi tahu kalau tak record momen macam ni, kerana momen macam ni lah yang akan kita ingat sampai bila-bila. Grab a plate and find a chair. Yeah, there's plenty to go around. Sekarang lebih kurang pukul 11.30. Semua orang pun dah nak tidur. So, itu sajalah untuk day 1. Okey, untuk breakfast pula, mak saya goreng nasi goreng kunyit, lauk ikan rebus goreng semalam. Sangat sedap. Yang ni makanan kita orang makan masa kecil-kecil dulu. So, itu sajalah. Kalau korang suka dengan vlog ni, subscribe tau. Okey, thank you semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di vlog akan datang. Bye.